Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الحمد لله, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih memberikan kita ruang dan peluang untuk bernafas, untuk menghidupkan malam-malam yang berbaki pada bulan Ramadan, yang mana malam-malam ini ialah malam-malam yang sangat berharga untuk kita sebagai umat Islam, untuk mengoptimalkan, untuk menggunakan masa yang berbaki dengan amalan salih, bukan amalan talih. Jadi pada malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan kesungguhan untuk kita mencari malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar yang kita telah sebutkan pada semalam. Maka kita akan tengok seberapa banyak faedah tafsir daripada surah Al-Qadar ataupun surah Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya ialah sesungguhnya kami di sini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkannya. Nya tu balik kepada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Adakah kamu tahu apakah itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat-malaikat serta ar-ruh. Siapa ruh di sini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam turun dengan perintah Tuhan mereka dalam setiap urusan yang berlaku pada malam tersebut. Sejahteralah ataupun selamatlah malam itu sehingga terbitnya fajar. Tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Abu Fida rahimahullahu ta'ala, mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi bagi untuk kita mencari malam Al-Qadar, antaranya kita boleh menghidupkan malam kita dengan tilawah Al-Quran. Kerana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril pada malam-malam Ramadan. Dan Allah SWT juga menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat. Malam yang berkat itu, kata Ibn Kathir, ialah malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, tidak ada pada bulan-bulan lain. Walaupun adalah sebenarnya ulama yang menyebutkan Al-Qadar ini berlaku juga dalam bulan-bulan lain. Tapi kita tak mau bincang di situlah. Kita pergi kepada tempat yang kita sepakat, iaitu Al-Qadar berlaku pada malam-malam Ramadan. Malam Al-Qadar ini Allah Ta'ala rahsiakan berbanding waktu wukuf pada hari Arafah. Allah SWT bagi tahu waktu dia, bila masa dia. 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan dan 10 hari yang awal pada bulan Zulhijjah, mana yang lebih afdal? 10 malam akhir Ramadan ataupun 10 awal Zulhijjah? Mana tu?
khilaf, ada khilaf. Ulama khilaf. Ada yang kata 10 Zulhijjah ataupun 10 hari awal Zulhijjah itu lebih afdal. Kerana Allah bersumpah dengan hari-hari itu, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam tu di situ merujuk pada 10 malam yang awal pada bulan Zulhijjah. Ada yang kata 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebab dalam 10 malam yang terakhir Ramadan adanya malam Al-Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan. Ala kulli hal, yang pendapat yang kita boleh kata yang harmoni ialah 10 malam yang terbaik pada waktu malamnya ialah malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan 10 hari yang terbaik dari waktu siangnya ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jumlatan wahidah, sekaligus daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah yang kita pun tak tahu Baitul Izzah tu di mana, tapi dikatakan Baitul Izzah tu berada di atas lah, di langit dunia. Kata Ibn Katsir, di langit dunia. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran itu secara berperingkat, mengikut situasi dan keadaan, selama 23 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kelebihan malam Al-Qadar ini kerana turunnya Al-Quran, Al-Azim. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh. Bulan Ramadan adapun malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana ini adalah rahmat Allah Ta'ala pada kita. Macam kita dah sebut semalam, umur kita pendek, waktu kita singkat, amalan kita pun tak banyak. Jadi Allah SWT bagi gandaan pahala dari sudut amalan kita itu dengan kurniaan malam Al-Qadar, yang lebih baik pada 1000 bulan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Lailatul Qadr ataupun malam Al-Qadar itu menyamai fadilatnya lebih pada 1000 bulan. Maka amalan yang berlaku pada malam itu lebih baik amalnya daripada bulan yang lain yang tidak ada malam Al-Qadar. Dan inilah wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahishu lahu al-ma'qul haythu min tabaraka wa ta'ala hadhihi al-ummah ad-da'ifa al-quwwah wal-quwa bilaylatin yakunu al-'amal fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi shahrin umrun rajulun mu'ammaran tawilan nafyan wa 80 sanah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, kita ni tidak ada banyak kekuatan. Kita ni tak seperti umat sebelum, iaitu contoh kaum Thamud. Kaum Thamud dia boleh menebuk bukit menjadi rumah. Kaum Thamud ke kaum Ad? Kaum Ad nanti selesai, kaum Nabi Hud alaihi salam. Dan adapun kaum Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, orang Yahudi, mereka juga ada kekuatan yang luar biasa. Antara tandanya ialah kita tengok dekat Mesir sekarang ada piramid, kan? Itu dibina oleh orang pada zaman dahulu, yang mana zaman dahulu kita pun tak tahu, kan? Tak ada lagi kren, kan? Mereka menggunakan kudrat mereka. Sebab manusia pada zaman Nabi Adam, macam mana Nabi sebut, Adam itu tinggi dia 60 hasta, kan? 60 hasta. Jadi umat makin mengecil, makin kurang kekuatan dia. Kurang jugalah kudrat dia untuk beribadah. Ini sebabkan kita ni kurang dari sudut kekuatan dan kudrat untuk beribadah banding dengan umat-umat terdahulu.
Sebab itulah Allah Ta'ala berikan kita malam al-qadar. Malam al-qadar. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, tanazzalul malaikah waruh ay yukthiru nuzuluhu fiha. Pada malam al-qadar, para malaikat akan memenuhi pelusuk bumi ini. Allah SWT merintahkan malaikat untuk turun untuk penuhi pelusuk bumi ini dengan menjaga ataupun meninjau orang yang melakukan amalan pada malam al-qadar. Dan turun juga bersama dengan malaikat-malaikat ini ialah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai ketua para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu sehingga terbitnya matahari. Iaitu sejahtera daripada syarrun wa afat, daripada kejahatan dan juga kecelakaan. Wadzalika likathrati khairiha, disebabkan banyaknya kelebihan pada malam al-qadar itu, sehinggalah terbitnya fajar, iaitu mubtada'a min ghurubi syams wa muntahaha tulu'il fajr. Macam kita faham, bermulanya waktu malam ini bila masuknya waktu maghrib dan masuknya waktu subuh. Jadi sepanjang waktu itu, insya-Allah, kalau orang tu dia solat maghrib jemaah, solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, dia mendapat Lailatul Qadar secara minimal lah, paling minimal sekali. Dan telah sabit hadis-hadis yang sahih tentang fadilat malam al-qadar. Maka kita nak sebutkan sini dari sudut akidahnya. Kenapa surah al-qadar ini penting? Kerana Allah SWT sebutkan kami turunkan. Bila mana kata kami turunkan, Al-Quran itu datang daripada atas, datang daripada arah atas, diturunkan daripada atas tu daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berada di atas. Dan Allah Ta'ala kata Allah turunkan Quran. Al-Quran ini, sepanjang kita hidup ni kan, apa kita faham maksud Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Apa maksud Al-Quran? Apakah makna Al-Quran? Makna Quran apa? Bang, sepanjang kita duk baca Quran ni lah kan, apa maksud Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah. Maksud kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, ujaran Allah Ta'ala. Ucapan, ujaran, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perkataan Allah ini, perkataan Allah ada banyak, betul tak? Antaranya ialah Al-Quran. Antaranya adalah Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran ni kalamullah al-munazzal, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Daripadanya, maksud daripada Allah ia datang, kepada Allah ia kembali. Dan Allah bercakap. Al-Quran ini secara hakikat, bukan majas. Bukan majas. Maksudnya bukan majas itu, memang Allah betul-betul bercakap lah. Al-Quran itu ada huruf, ada suara. Tanya soalan, Quran yang kita baca itu kan, kertas itu makhluk ke? Bukan makhluk. Kertas Al-Quran tu, kertas ialah makhluk kan, makhluk. Dakwat yang diguna untuk tulis Al-Quran makhluk ke? Bukan makhluk. Makhluk kan? Tapi ayat Al-Quran itu makhluk ke? Bukan makhluk. Apa yang dibacakan itu makhluk ke? Bukan makhluk. Bukan makhluk. Itulah kalam Allah. Yang makhluknya ialah suara kita, huruf kita, suara kita. Apa yang dibacakan, dilafazkan itu ialah kalam Allah. Macam saya baca tafsir Ibn Kathir,
Suara saya ke suara Ibnu Katsir? Suara saya kan? Tapi perkataan Ibnu Katsir. Saya baca perkataan Syekh As-Sa'di kan? Perkataan saya ke perkataan Syekh As-Sa'di? Perkataan Syekh As-Sa'di, suara saya. Jadi inilah satu bantahan lah kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk muhdas. Muhdas maksudnya makhluk lah, baharu. Baharu. Kenapa? Kerana setiap yang ada suara, ada huruf itu dianggap sebagai makhluk. Sebab dia kiaskan Allah dengan kita. Dia tak boleh kita kiaskan Allah dengan kita. Itu kita panggil kias ma'al fariq. Kias yang tak kena. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Allah Maha mendengar, kita pun mendengar, tapi pendengaran kita tak sama macam Allah. Allah Maha melihat, kita melihat. Penglihatan kita tak sama macam penglihatan Allah. Jadi sudah pastilah perkataan Allah, kalam Allah tak sama dengan kalam kita kan? Nabi SAW sebutlah hadis sahih, innallaha yunadi bi sautin yasma'hu man qaruba wa man ba'ud. Allah SWT akan seru orang manusia di hari kiamat nanti dengan satu suara, yang mana suara itu orang yang jauh dengar yang sama, orang yang dekat pun dengar yang sama. Kalau saya sebut, kalau saya cakap dekat sini, orang dekat luar tak dengar, orang dalam ni saya dengar kan? Jadi poin dia di sini nak kata, di sudut bab akidahnya, kita beriman Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Quran ialah kalam Allah yang Allah bercakap dengannya, menafikan dakwaan-dakwaan golongan-golongan ahli bid'ah yang menyimpang pada Mu'tazilah, Jahmiyah, Kulabiyah. Kulabiyah pun mereka kata Al-Quran ini ialah kalam Allah yang kita kata kalam nafsi. Apa tu kalam nafsi? Kalam nafsi ni ialah kalam yang berada dalam diri. Kita ada kalam nafsi tak? Ada. Apa maksud kita ada kalam nafsi? Kalam nafsi maksudnya kalam yang ada dalam diri kita. Kalau kita sebut dalam bahasa istilahnya monolog. Monolog ni kita bercakap dalam diri kita, tapi kita tak cakap dengan mulut. Depan saya ni semua diam kan, tapi dalam mesti duk bercakap something. Itulah kalam nafsi. Jadi Kulabiyah kata, yang mengikut Kulabiyah ni Asy'ariyah, Maturidiyah, kata Allah ataupun Al-Quran ialah kalam nafsi. Kalam Allah yang Allah Ta'ala cakap, takbir Allah cakap dalam diri dia, dan Allah takbirkan. Takbirkan maksudnya sebut, Allah sampaikan maklumat itu dalam minda Jibril, dalam hati Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran ini ialah kalam Allah ke kalam Jibril? Bagi mereka kalam Jibril. Kalam Jibril. Dan Allah cakap, bagi mereka Allah bercakap dengan satu suara, tidak ada berbilang-bilang. Maksudnya Allah cakap sebiji seketui itulah. Al-Quran kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani jadi Zabur. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Ibrani jadi Taurat. Jadi suara ataupun perkataan kalam Allah ni sama saja semua kan? Kalau diterjemah dalam bahasa Arab jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran ialah Taurat, Taurat ialah Zabur, mengikut kefahaman mereka lah. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sebenarnya kami telah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Diturunkan kepada bangsa Arab. Bangsa Arab. Jadi sebagai menghargai Al-Quran, seperti mana kata Imam Bukhari membawakan kataan ulama salaf dalam kitab Khal Af'alul Ibad, katanya
tidak ada perkataan yang lebih elok, yang lebih bagus melainkan perkataan yang keluar daripada Allah sendiri, iaitu Al-Quran. Itu sebaik-baik bacaan ialah Al-Quran, dan sebaik-baik Al-Quran yang dibaca di dalam salat, dalam qiyam kita. Ala kulli hal, malam Al-Qadar, Allah turunkan Al-Quran, ada para malaikat yang berlega-lega di atas muka bumi meninjau para hamba Allah. Dan bila habisnya malam Al-Qadar itu, bila terbitnya waktu fajar itu, kita dapat rasa. Macam mana kita nak tahu malam tu ialah malam Al-Qadar? Kita tengok esoknya itu, kata para ulama, antara tandanya matahari tidak terlalu panas pada waktu pagi. Sebab apa matahari tak terlalu panas? Sebab ketika itu malaikat sedang berpusu-pusu naik ke langit. Naik ke langit. Jadi tak terasa panas tu. Mudah-mudahan kita pun tak ada perasan lah beberapa hari ni. Matahari panas ke tak panas? Tak perasan? Panas? Beberapa hari memang sangat panas. Saya pun kulit dah kering ni, kan? Apa, kita tengoklah esok macam mana kan. Malam ni malam 21. 21 tu malam ganjil kalau kita kira dari awal. Tapi kalau kita kira dari belakang, malam ni malam genap, kan? Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, berikan kita taufik untuk beramal sehingga habisnya Ramadan. Dan semoga Allah berikan kita gelaran muttaqun apabila keluarnya pada bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Qultum lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.